Hey guys, hari ni saya nak share sikit tips macam mana nak bagi bush tahan dengan lebih lama. Macam yang anda tengok, bush kecil ni tugas dia sepatutnya untuk peluk batang sueba. Tapi kalau dah banyak sangat free play macam ni, so kita kena tukar bush yang baru. Sebelum pasang bush yang baru, kita bersihkan sikit tempat dia peluk ni. Make sure betul-betul bersih Lagi-lagi pasir. Itu paling kita tak nak. And yang paling penting, sebelum pasang, kita kena spray sikit white lithium grease. Ini yang paling baik lah sebab dia waterproof. Tapi kalau tak ada, silikon grease pun boleh. Tak ada masalah. Grease ni wajib Kalau tak, nanti bush tu dia cepat longgar balik. Lepas tu, anda ikat agak-agak je. Jangan kuat sangat. Sebab bolt ni dia senang loose. Okey, cukup. Okey, bolt yang saya pegang ni, bolt subframe. Untuk bolt yang senang karat, contohnya macam bolt subframe, bolt lower arm, saya highly recommend sebelum ikat tu, elok anda calik sikit silikon grease. Kita buat macam ni sebab nak elakkan bolt tu daripada berkarat. Pada masa yang sama, kurang risiko bolt putus. Lepas tu next time, senang kita nak buka balik. Sebelum pasang rack end, apa yang saya suka buat, saya suka titiskan sikit thread lock dekat sini. Sebab area ni dia agak kuat sikit dia punya vibration. Anda tak perlukan banyak, just taruh sikit je. And then kita akan torquekan terus ke spek yang sepatutnya. Bila rack end dah ikat, kita pasang tie rod pula. Tapi sebelum tu, untuk besi dengan besi, saya recommend kita sapu sikit anti-seize. Kenapa? Kadang-kadang tie rod ni dia suka jam. Yang payahnya time anda nak alignment nanti. So dengan adanya anti-seize, masa nak adjust alignment tu, pomen pun rasa senang sikit nak adjust. So anda akan dapat result alignment yang terbaik. Sebelum pasang lower arm, sekali lagi kita calik sikit silikon grease dekat keliling bush ni. Sebab kita nak tolak masuk masa pasang nanti senang. Itu satu. Lepas tu, getah dia ni tak adalah cepat crack sebab dia tak kering dan sentiasa dalam keadaan yang lembap. Yang ketiga, kurang risiko bunyi tikus. Biasanya bunyi tikus tu berpunca daripada bush kering sebenarnya. So dengan letaknya sedikit grease ni, benda-benda macam tu kita dapat dielakkan. Okey, yang ni favourite saya. Dan saya boleh katakan, jangan sesekali skip yang ni. Dekat spline drive shaft ni, jangan pernah biarkan dia kering. Kalau tak, lama-lama dia suka melekat tau pada knuckle. Masa tu kalau nak buka, memang susah Even dari kilang pun dia orang dah calik sikit grease dekat sini. Macam biasa, untuk besi dengan besi, kita akan pakai anti-seize. Termasuklah tempat duduk di strotor ni. Sebelum calik anti-seize, anda gosok sikit pakai bros. Yang karat-karat tu kita buang dulu sampai permukaan dia licin and smooth. Barulah kita taruh sikit anti-seize. So dengan sedikit effort macam ni, brake disc tu dia dapat duduk dalam keadaan yang sekata. Lepas tu next time kalau kita nak ganti di strotor yang baru ke, tak adalah dia melekat. Okey, next. Setiap kali anda buat brake job, tak kisahlah anda tukar brake pad ke apa ke, anda luangkan sikit masa untuk servis, lubricatekan balik slide pin ni. Yang penting, pakai grease yang betul. Contohnya macam brake and caliper grease yang saya pakai sekarang ni. Tapi kalau tak ada, anda pakai silikon grease yang putih tu pun boleh. Tak ada masalah. Selain daripada tu, jangan pakai. Sebab kalau kita salah masuk grease, nanti getah yang dekat slide pin tu dia cepat kembang tau. Lama-lama dia caliper dia jam balik. Bila dia jam, itu pasal brake pad cepat makan. Dia makan sebelah. Kan dah rugi kat situ. So, pakailah grease yang betul. Yang caliper belakang ni pun sama. Kalau nak tahu slide pin ni dia jam ke tak, anda try main-main sikit. Kalau dia dapat gerak ke depan ke belakang macam ni, kira cantik lah. Okey, cakap pasal brake. Kalau anda tengah cari brake pad apa yang bagus, full ceramic tapi harga tak nak mahal sangat, maybe anda boleh try consider brand Mountain King ni. Sebab dia orang specialist jual barang-barang suspension sebenarnya. Lower arm, absorber, bush, semua dia orang ada. Link nanti saya letak dekat bawah. Okeylah, saya harap dengan sedikit tips macam ni sangat bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi next time.